kenapa hidup saya diuji? Ada satu soalan yang datang kepada saya. Ramai dalam kalangan masyarakat kita yang mengeluh kenapa mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Share dulu video ni, repost video ni, copy link, bagi kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi kepada semua umat Islam. Kalau ada dalam kalangan mereka yang diuji, nak kena dengar video ni sampai habis. Wajib berikan kepada ibu, ayah, abang, kakak kita, keluarga yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali, Allah uji kita kerana Allah nak hapuskan segala dosa-dosa kita. Kadang-kadang kita melakukan dosa tanpa kita sedar. Dengan ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita, Allah hapuskan dosa-dosa kecil kita. Yang kedua, Allah nak angkat darjat kita. Disebabkan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan kita kenaikan darjat kepada peringkat yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Nabi SAW apabila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi diangkat sebagai Rasul. Yang ketiga, Allah nak meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita meletakkan Allah dalam kehidupan kita? Saat kita diuji, adakah kita mengharapkan Allah ataupun sebaliknya? Marilah sama-sama kita mengangkat tangan doa kepada Allah. Ya Allah, ringankan ujian kami. Ya Allah, angkatkan segala ujian yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami, Ya Allah. Boleh tak ramai-ramai yang tengah tengok video saya ni komen amin. Komen apa tuan-tuan? Komen amin. Ya Rabbal Alamin, saya doakan mudah-mudahan hampa yang diuji oleh Allah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Kepada yang belum diuji, jaga-jaga apabila kita diuji, macam mana keadaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Muallim Muda Anas, sebarkan ilmu, semoga bermanfaat.